Terima kasih. Sampai ke Genting cari tiramisu dia. Alright, so hari ni kita orang dekat Coffee Bean Genting Highland. Bini aku duk cari dia punya kek tiramisu ni dekat JB, susah betul nak dapat. Dan hari ni kita orang decided nak pergi Genting dan nampak Coffee Bean. So macam try tanya lah. Alhamdulillah ada. So jom kita try rasa. Tengok sedap sangat ke yang orang semua hype gila-gila kan. Let's go. Creamy crown. Buang dulu. Nani. Walaupun tak estetik boleh lah. Tak. No. Sedap. Alright, jom. Ini aku dah rasa macam mana, okey? Rasa kopi. Oh, rasa kopi. Celup pula. Try dulu. Bismillah. Kuat rasa kopi dia. Kuat rasa kopi dia. Which one? Yang dia punya creamy sauce ni apa kan? Creamy crown pedih. Creamy crown dia. Rasa dia tak kuat sangat. Tapi rasa sebuk atas ni yang sebuk kopi kan. Dia memang base dia So kopi. atas ni sebuk dia memang macam Milo pun ada koko. Tak ni. Tak tahu belah mana yang rasa kopi. Tapi rasa kopi tu kuat lah. Nah. Nasi. Nak kata untuk aku biasa. For the hype tak sangat lah. Kurang. Tapi tak tahulah orang perempuan kan. Banyak yang aku tengok yang cari benda ni gadis-gadis. So maybe selera kena dengan tekak orang perempuan. Tapi portion dia agak besar. Dia bagi 2 sudu. Agak besar lah. Untuk aku dah makan 4 kali suap dah rasa kenyang. Ya. Yeah. Okey, harga benda ni lupa nak cakap. Harga dia adalah RM23.49. Kalau ni kat Genting lah, tak tahulah kalau kat belah bawah harga dia lain kan. And then untuk creamy crown is RM2.64. Kena tambah lah, dia bukan datang sekali. Okay, so far okay lah. Rasa dia not bad je lah. Tu je kot untuk review makan benda ni. Anyway, sorry kalau dalam channel aku review makanan kurang bagus lah dia punya content. Sebab kita orang mostly record untuk dapatkan kenangan dan saja bagi review. But kita orang actually bukannya food reviewer lah. Kita orang kalau makan apa pun pada kita orang semuanya sedap. Dan itu saja untuk vlog kali ni. Terima kasih kerana menonton. Kalau suka jangan lupa like dan subscribe. Bye bye. Alright, so cable car dekat Genting Premier Outlet tutup. Kita kena turun balik pergi kat Skycap yang lama punya cable car. Jom. Okay, dah sampai kat tempat cable car Skycap. Ramai orang. Jom. Okay, dah dapat tiket. RM19 kan satu. Seorang RM19, return. Pergi dalam malam. Jom. Bismillahirrahmanirrahim. Yeah. It's a place for job.
Mana ni Nadim? Cepat. Pantas. Wow, pening. Gede. Apa tu? Wah, tingginya. Wow. Wow. Sampai. Tengok ada view motor. Nadim naik kabel car. Tengok gambar kita ni. Okey, Nadim dah sampai ke Genting Island. Jom. Mak dia berjalan-jalan dah pusing. Dah hilang. Last datang sini macam 2017, 5-6 tahun lepas lah. Dengan kawan-kawan MMU. So ini last datang sini sekolah rendah 2004. Lama. Tapi tak banyak perubahan pun. Wow. Ya. Jom. Mana tu? Wow. Gimana tu? Gimana tu? Nadim suka tengok ni je. Kita nak try benda ni. Jom. So inilah Genting. Ni indoor theme park dia lah. Nadim dia minat tengok yang atas ni je. Wow. Pergi Genting naik ini. Ni Jasko pun ada. Okay, settle pusing Genting. Nak balik, kita tak jalan banyak sangat lah. Saja tengok-tengok kejap je. Let's go. Bye-bye. Bye-bye.
下车的楼 kat 子。 Ustaz turun. 看得懂吗？ 我有听吗？ Berhenti pula. 妈， Member dah ngantuk. 你疯了！我特别想看，其实我特别想跟他一块，我想看 Sebab dia bumpy. 这个样子。那是不是？哎，那是谁站起来啊？ Cak. 行了已经。 Ada ngantuk. Okey, dah sampai. Okey, bye.